Hai, Assalamualaikum. Masih lagi mood buat kuih raya kan? Apa kata rajinkan diri untuk buat cookies yang sangat sedap ni. Bukan sahaja cantik menarik, tapi rasanya teramat-amat sedap. Sesiapa yang belum pernah makan cornflake coconut cheese cookies ni memang wajib sangat buat tau. Jom, tak sabar nak rasa kan? Tapi kita tengok teksturnya dulu ya. Saya patahkan satu. Tengok rangup ke tak. Dari patahan tu boleh nampak kan cookies ni crunchy dan bahagian dalamnya masak sekata. Saya rasa ni waktu malam lepas berbuka puasa. Jom teman saya rasa. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah, boleh dengar sendiri kan betapa rangupnya cookies ni. Lagi-lagi bila tergigit cornflakes tu kan. First time tau saya buat cookies ni. Gabungan cornflakes, kelapa kering dengan parutan cheese tu memang sangat mantap. Padu habis rasa dia.